Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa hari Jumaat semula, penghulu segala hari. Antara amalan sunnah ialah memakai wangi-wangian untuk ke masjid. Ada hadis yang menyatakan antara kegemaran wangian Nabi Muhammad SAW ialah wangian dari gaharu. Gaharu juga dipercayai datangnya dari syurga. Alhamdulillah, ada perkembangan baru yang baik pada minggu ini untuk para pengusaha gaharu. Salah satu cara bagaimana untuk kita dapat memasarkan hasil gaharu dengan pasaran yang meluas dan mudah, selain kualiti yang dapat dipercayai. Walau bagaimanapun, ia memerlukan masa dan tenaga dan usaha bersama untuk menghasilkannya dan menjayakannya. Jangan berputus asa bagi mereka yang telah menanam pokok gaharu. InsyaAllah ada jalannya untuk kita memasarkan hasil gaharu. Ya, sekarang agak sukar untuk memasarkan hasil gaharu disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu. Teruskan usaha kalian. Sementara itu, jom semak video ini hingga akhir. Hari ini hari Jumaat. Ada lagi waktu afdal berdoa selepas solat Jumaat, iaitu selepas waktu asar sehingga ke maghrib. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول